Mak tu dia melambung kot. Tali tu dah semua ni. Lalu apa ada apa am yang lupa follow am. Tali yang tarik tu. Ha. Masa tak abang rapat sangat dengan ni, abang ni. Yang tali tu pun pendek bila tak nampak. Bila ni apa dah blok-blok dah. Apa blok dah. Bapak besar strap Aizat ni. Aizat ni buat beli. Besar kan. Macam yang buat excavator yang Ha. dekat tiang kontraktor. Oh dia kat sini Ha, kan ni dia gajah, orang bakar. nanti pindah sini balik. Bawah tu jadi jatuh kan. Dia tak pasang. Dia pakai yang 3 je kan. 3 sana 3 sini. Yang ada 3 tengah tu jatuh dia orang tak pasang. Malas nak pasang kan. Yalah tengok kuat dia. Yalah. Tak yang last tadi. Last tadi. Yang repair yang matan tu. Yang matan dia. Yang matan lah yang apa banding jatuh tu. Itu macam kayu. Oh kayu. Kasi kayu ni macam kayu. Agak dia orang buat apa? Tanam tanah kot. Apa? Cabut tanah. Tadi dah okey tu. Lepas ni ya. Awak. Yang kena menurun. Menurun dia naik balik. Berapa jam? 36 jam lah. Boleh kurang lah bang. 24. Kita gerak sana pun masa jalan 3. 2.5. 2 kan? Yang lepas siang dia kata balik. Pada Jumaat. Pada Jumaat 3-4 juga kot. Ha. Ni jambatan yang tu. Yang kayu berlubang kan bawah kan.
Tidak kan kita cat lompat. Oh, ini lah. Kan yang ni cermin pecah. Kayu kan. Ada lubang. Membajak kan kalau tanah yang lokal ni depan. Memang boleh komplek. Bawa saga. Kita tarik kanan. Kita ni kita ramai, kita ajak orang naik motor lagi. Ini, biar. Semua. Cat, tanya cat lagi. Kawasan tak banyak. Dinding kan. Baru tu. Okey ah. Itu cantik. Ini subhanallah. Anak awak. Ada mozaik ah. Ada tile. Mana? Tu, ya. Ada Lisa ada tengah duduk. Ada tangga duduk? Okey lah. Saya pun tak bawa punya tu. Yang apa? Yang orang kata bawa lah. Oh, alhamdulillah sudah sampai kita.
Tidur esok balik. Extend satu hari tak boleh akak. Takut si Aizat. Dia kayu berapa banyak tau? Tak boleh. Yang dekat situ. Apa jabatan tu. Dia tepi jalan jatuh. Aku tolong dia letak kan. Aku